Sekarang saya berada di sebuah litar perlumbaan terbiar yang buruk dan disinilah kemalangan Lightning McQueen berlaku. Mari kita tonton video dari perlumbaan itu. Ya Allah, McQueen mengalami hentaman yang kuat dan terbang keluar dari litar perlumbaan. Jadi kita perlu mencari di dalam hutan yang terletak berhampiran dengan trek perlumbaan. Jadi kita boleh faham sama ada Lightning McQueen ada di sini dan mungkin dia perlukan bantuan kita. Jom! Cepat, tengok, ada sesuatu. Ya Allah, ya, ada sesuatu berwarna merah terletak di situ. Tapi apa itu? Ya Allah, ini adalah spoiler belakang dan ia tertulis Rust East. Itu adalah bahagian Lightning McQueen. Tengok gambar itu. Yang ini memang sama, tapi tengok, ia bengkok di sini. Ia agak rosak dan ada cala di merata tempat. Jadi itu bermakna hentaman itu memang kuat. Jadi semua ini nampaknya benar. Lightning McQueen sebenar memang ada di sini. Atau mungkin dia masih berada di suatu tempat dalam hutan itu. Jadi mari kita teruskan pencarian. Ini hanyalah satu bahagian daripada Lightning McQueen. Mungkin ada lagi di dalam hutan itu. Hei, tengok, saya ingat saya nak guna penesan logam saya. Tapi saya boleh nampak dengan mata kasar. Dan ini nampak macam bendera. Macam bendera perlumbaan, ya? Ya Allah, Hood kereta Rust East. Ya Allah, tak boleh percaya. Ini adalah hood kereta sebenar dari Lightning McQueen. Jadi hentaman itu sangat kuat sampai dia hilang bahagian belakang dan depan dia. Ya Hood, kereta ini memang berat sebenarnya. Tapi saya masih tak tahu. Adakah itu McQueen yang sebenar atau yang palsu? Saya tak tahu. Kita perlu dapatkan lebih banyak bahagian. Kita perlu faham di mana seluruh kereta itu berada. Dan saya ada satu idea untuk itu. Dan sekarang kita boleh gunakan drone terbang untuk cari Lightning McQueen. Seluruh kereta, bukan hanya spoiler atau hood kereta. Dan mungkin kita boleh bantu dia. Mari kita terbang ke langit. Mari kita cari Lightning McQueen. Jadi sekarang drone saya sudah cukup tinggi. Kita boleh nampak sebuah stadium perlumbaan yang terbiar. Dan itu adalah hutan tempat kita berada. Tengok, kita sepatutnya berada di sekitar sini. Kita kena cari Lightning McQueen guna drone terbang saya. Dan saya nampak sesuatu. Hei, itu kereta. Itu memang salah satu kereta. Adakah itu Lightning McQueen atau tidak? Mari kita mendekat untuk pastikan. Bukan, itu bukan Lightning McQueen. Itu Mater. Mater dari Cars. Kita kena pergi ke arah itu untuk cari dia dan tanya di mana Lightning McQueen. Baiklah, mari kita turunkan drone dan mari kita teruskan pengembaraan kita. Kita kena cari Mater dan kemudian kita kena cari Lightning McQueen. Jom, kita kena cari Mater. Dia nampak macam itu. Jadi, kita pasti akan jumpa dia. Tapi, apa itu? Ada sesuatu berwarna hijau di sini dan ia bukan sebahagian daripada Lightning McQueen atau bukan sebahagian daripada Mater yang kita cari. Ya Allah kawan-kawan, ini pintu kereta. Dan kalau saya tak silap, kereta ini milik Chico Fix. Ia nampak macam itu. Itu satu lagi watak dari Cars. McQueen bukan satu-satunya yang cedera semasa kemalangan di gelanggang kereta itu. Ya Allah, jom kita angkat. Tunggu. Apa? Ya Allah, apa? Itu kereta piston. Anugerah paling penting yang hanya boleh anda dapatkan jika anda memenangi keseluruhan kejohanan. Jadi, semua kereta, semua watak dari filem Cars seperti Chico Fix, seperti Lightning McQueen, mereka semua mengimpikan kereta itu. Kawan-kawan, tapi sebenarnya tulis di ruangan komen siapa watak kegemaran anda. Adakah anda suka Lightning McQueen, Mater atau mungkin Chico Hicks watak kegemaran anda? Tulis di ruangan komen kerana saya paling suka Lightning McQueen. Dan sebenarnya kita kena cari dia. Jadi jom. Sekarang kita kena fokus untuk cari Lightning McQueen. Tapi Mater yang pertama sebab dia ada dekat-dekat sini. Tapi tengok, itu nampak macam satu lagi penemuan. Jadi itu adalah hood kereta. Ya Allah, betul. Itu hood kereta Chico Hicks. Dan dia ada misai terkenalnya.
Ya Allah. Jadi Lightning McQueen pun ambil bahagian dalam perlumbaan tu bersama Chico Hicks. Mungkin mereka bersaing antara satu sama lain. Dan mungkin juga mereka adalah punca kemalangan kereta itu. Jadi sekarang kita kena cari di seluruh kawasan. Kita kena cari Lightning McQueen, Chico Hicks dan juga Matter. Mereka mesti ada di sekitar sini. Jadi jom semua, jom. Cepat. Aku nampak sesuatu di atas pokok tu. Ya Allah. Itu lampu depan yang telah jatuh betul-betul atas pokok dari palang di atas. Lightning McQueen sebab ada nombor 85 di atasnya. Dia memang ada lampu isyarat yang sama. Itu bermakna impak kemalangan kereta selepas McQueen terlibat dalam kemalangan di litar perlumbaan sangat kuat. Jadi lampu isyarat dia terbang dan jatuh tepat di atas pokok itu. Jadi itu bermakna dia memang perlukan bantuan kita. Kita kena cari dia di suatu tempat dalam hutan itu dan kita kena tolong Lightning McQueen. Hey, itu satu lagi bahagian. Ya, lampu isyarat ini berada di sekitar sini. Dan ini adalah bahagian depan Lightning McQueen sebab dia ada pelekat ini di sini. Oh ya Allah. Ia sangat terang. Ya, ini adalah Lightning asli dari Lightning McQueen. Baiklah, mari kita letak ke tepi. Tapi itu memang sebahagian daripada Lightning McQueen. Sama seperti benda itu. Jadi kita sedang bergerak ke arah yang betul. Mungkin kita perlu pergi ke sana untuk cari lebih banyak benda yang berkaitan dengan Lightning McQueen. Dan di mana Matter, dia juga ada di sana. Jadi, jom kita pergi. Saya rasa saya nampak sesuatu. Ada satu bahagian berwarna biru di sini pada pokok lama ni. Tunggu, apa tu? Saya tak pernah nampak kereta macam tu. Tapi ia tertulis Dainuko, syarikat Gino. Ini bukan bahagian kereta. Ini adalah bahagian helikopter berita Daineco. Ia memang sepatutnya berfungsi macam tu. Ya, saya seorang pemain helikopter. Maaf, saya rasa saya bagi awak terlalu banyak beban. Tapi kawan-kawan, kalau kita boleh jumpa di sini satu bahagian helikopter berita Daineco yang memang nampak macam tu, dia juga ada dalam filem tu. Saya betul-betul nampak dia. Jadi itu bermakna dia juga terkesan selepas kemalangan tu. Mungkin kemalangan tu sangat kuat sampai Lightning McQueen terbang tinggi sangat. Jadi dia tersentuh helikopter tu. Sebab itulah ia jatuh betul-betul di sini. Impak selepas kemalangan kereta yang Lightning McQueen alami tu memang teruk sangat. Kita kena cari Matter untuk selesaikan perkara ni. Jadi Lightning McQueen masih perlukan bantuan kita. Hey, tengok ada satu lagi penemuan. Tidak. Saya kenal tayar itu. Ia tertulis Lightyear dan ia berwarna merah. Ini adalah tayar asal jenama Lightning McQueen. Cincin emas di sini dan cakra merah di sini. Dan lihat pada gambar McQueen, dia memang ada tayar kereta yang sama. Jadi sekarang saya boleh anggap yang McQueen memang dah hancur jadi serpihan. Dan sekarang semua serpihan ini terletak di dalam hutan berhampiran trek perlumbaan itu. Kawan-kawan, saya kena selamatkan McQueen. Saya kena tolong dia. Tapi saya perlu cari dia dulu. Dan kawan-kawan, kalau korang masih menonton dan nak dapatkan lebih banyak kandungan macam ni, tolong langgan. Langgan sekarang juga. Ini sangat penting. Kalau korang nak saya tolong McQueen dan watak-watak lain, langgan sekarang juga. Tolong dan jangan lupa tekan suka. Hey, saya boleh nampak Matter. Itu Matter dari Cars. Ya, itu dia. Kawan-kawan, tengok. Itu Matter. Itu Matter sebenar dari Cars. Ini memang tak boleh dipercayai. Matter sebenar dari Cars. Ini gila. Ini memang gila. Itu dia. Tengok, itu betul-betul. Ada tertulis Matter. Ya Allah. Hello Matter. Saya peminat awak. Saya peminat Cars. Saya paling suka McQueen. Tapi saya juga suka Matter. Dia ada cangkuk besar untuk tarik kereta. Cangkuk besar sebenar untuk menunda kereta dari Cars. Mata dia sangat cantik. Dia ada gigi asli macam tu. Tapi apa tu kawan-kawan? Tengok tumpuk minyak hitam besar tu. Memang itu minyak.
Dan semua minyak tu datang dari Meta. Itu memang gila. Ya Allah, kawan-kawan, saya rasa saya tahu. Sebab kemalangan kereta di litar lumba yang kita tengok sebelum ni, mata ada di atas litar tu. Dia tengah bergerak di trek dan dia tinggalkan banyak tumpukan minyak hitam. Tapi seperti yang korang tahu, tumpukan minyak memang sangat licin. Sebab itulah McQueen dan Chico Hicks terbabas. Sebab mereka tergelincir atas tumpukan minyak tu. Ya Allah. Ya, Meta memang tak dalam keadaan terbaik. Dia selalu tinggalkan tumpukan minyak. Dia pun tak ada bonet kereta. Tapi, adakah itu Meta yang asal? Kenapa dia tak bercakap? Dia masih hidup ke apa? Hey, Mata, korang, aku tak fahamlah. Kita jumpa Mata yang sebenar dari Cars. Tapi dia tak bercakap. Kita dah faham sebab kemalangan kereta di litar perlumbaan. Tapi kenapa dia tak bercakap? Mungkin dia dah tak hidup. Mungkin dia bukan yang asal. Aku tak tahu. Mari kita masuk dan periksa. Ya, bahagian dalam ini memang dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Tapi ia rasa macam motor dari Cars. Tapi macam mana kalau kita cuba hidupkan dan pandu dia? Kenapa awak rasa itu idea yang bagus? Mari kita cuba. Jadi, mari kita cuba hidupkan dan pandu bahan sebenar dari kereta. Memang hebat, ya Allah. Kereta ini memang dalam keadaan yang sangat teruk. Tapi ia masih berfungsi. Itu memang hebat dan memang gila. Itu memang gila. Oh my God. Oh yeah. Seperti yang anda tahu, Meta ialah seorang pemandu undur profesional. Dan sebenarnya kali ini kami juga mencuba pemanduan undur. Jadi secara keseluruhan, ini memang gila. Kami jumpa banyak bahagian kereta dan kami jumpa Meta sebenar dengan semua perincian yang cantik ini dan ia memang terasa seperti Meta asli dari filem Cars. Tapi ada satu perkara yang kurang baik, dia tidak bercakap. Jadi mungkin itu sebenarnya yang palsu walaupun nampak agak baik. Saya pun tak pasti. Saya nak tahu pendapat anda. Jadi tolong tulis pendapat anda di ruangan komen ya kawan-kawan. Tapi saya kena teruskan siasatan saya. Mari kita cuba kumpulkan semua bahagian yang kita jumpa hari ini dan mari kita fikirkan caranya. Semuanya berkaitan dengan Lightning McQueen untuk memahami sama ada Lightning McQueen itu yang asli atau yang palsu sebenarnya. Jadi mari kita kembali. Saya telah kumpulkan semua benda yang saya jumpa hari ini dan semuanya nampak seperti bahagian asal dari Lightning McQueen. Spoiler dari belakang ini yang tertulis Rust Easy. Spoiler merah, asal ini memang nampak seperti bahagian dari Lightning McQueen. Tapi mari kita lihat bahagian-bahagian itu. Bahagian asal ini memang sesuai dengan lampu di sini, roda asal. Ya, kedua-duanya memang muat dengan sempurna dan sudah tentu rosak teruk, agak terbakar. Ya, tengoklah kesan hitam besar itu. Mungkin ia juga disebabkan oleh api serta bahagian asal ini. Ia memang muat dengan sempurna dengan lampu isyarat asal. Jadi 3 atau mungkin 4 bahagian ini memang datang daripada Lightning McQueen yang sebenar. Dan memang ada kebakaran. Dan memang ada perlanggaran yang kuat. Itu pelik jika motor yang kita jumpa sebelum ini bukan yang asal. Dia tidak bergerak, dia tidak menjawab. Adakah Lightning McQueen itu yang asal? Kerana kami hanya jumpa hampir 1/3 bahagian dia, tapi bukan keseluruhan kereta. Mungkin Lightning McQueen itu adalah palsu, sama seperti meter yang kami jumpa sebelum ini. Atau mungkin Lightning McQueen masih hidup dan dia adalah yang asal kerana kami masih belum jumpa dia. Mungkin kita perlu teruskan penjelajahan kita melalui hutan ini. Jika anda ingin melihat itu, jika anda ingin mendapatkan lebih banyak video tentang Lightning McQueen atau tentang pengembaraan saya yang lain, jangan segan untuk melanggan sekarang juga.
Dan sudah tentu, jangan lupa untuk suka video ini. Saya ada impian untuk mencapai 5 juta pelanggan. Jadi tolong langgan sekarang juga. Tolong. Nama saya Slav. Terima kasih kerana menonton. Saya akan bawakan lebih banyak kandungan seperti itu untuk anda. Jumpa lagi kawan-kawan. Tapi sekarang, saya kena kumpulkan semua benda ini. Saya kena cari Lightning McQueen. Okey, jom kita selesaikan.